Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan terlebih dahulu melihat kepada status cuaca panas yang telah pun dikemas kini setakat pukul 6 pagi tadi. Status tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga sedang berkuat kuasa untuk beberapa kawasan melibatkan Jajahan Jeli dan juga Kuala Kerai untuk negeri Kelantan, daerah Jelantut untuk negeri Pahang serta satu bahagian di Sabah iaitu di bahagian Telupit. Suhu maksimum harian yang direkodkan adalah di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius, sekurang-kurangnya untuk 3 hari berturut-turut. Orang ramai yang berada di kawasan yang terkesan dinasihatkan supaya minum air dengan secukupnya serta elakkan daripada melakukan aktiviti luar dalam jangka masa yang lama. Seterusnya, kita beralih pula kepada keadaan cuaca semasa di rantau negara. Pada ketika ini dapat diperhatikan cuaca adalah cerah dan tiada hujan bagi kebanyakan negeri dan juga bahagian-bahagian di Sabah dan juga Sarawak. Dan keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir boleh berlaku di hampir semua negeri di semenanjung Malaysia dan keadaan ini dijangkakan akan berpanjangan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pada sebelah petang ini, hujan dijangkakan boleh berlaku dan tertumpu di bahagian pantai barat dan juga di bahagian pedalaman negeri Sabah. Manakala untuk negeri Sarawak, hujan dijangkakan boleh berlaku untuk bahagian utara serta tengah negeri tersebut. Hujan di kedua-dua negeri ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kita lihat dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan bacaan indeks pencemar udara di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.